kita nak pasang bubu. Jadi umpan kita tu adalah kelapa tua, geng. So kita dah dapat kelapa dia je macam ni. Jadi kita nak belah apakah bagus ataupun tak. Wah, korang boleh jumpa dalam TikTok. So setelah 2 jam lebih saya menunggu air pasang. Okay, kita dapat yang pertama, ikan belanak yang cukup besar juga lah. Kita dapat hitam. So sampai di sini saja. Bye bye. Pada hari ni, geng, kita nak pasang bubu. Dekat mana kita pasang bubu? Jom kita tengok lokasi dia. Jadi lokasi saya memasang bubu ni adalah di tepi sungai di kampung saya sendirilah. Jadi di kawasan ni seperti mana korang tengok, di sini ada banyak bot dan juga perahu para nelayan di sini lah. Jadi dia orang pakai laluan ni lah untuk pergi ke laut yang lebih besar, supaya dia orang boleh tangkap ikan dan juga macam-macam lagi, memancing dan sebagainya. Tapi geng, sebelum kita pasang bubu ni, kita nak cari dulu adalah umpan kepada bubu kita. Jadi apakah umpan itu? Jom ikuti saya. Okay guys, so sekarang ni saya dah on the way nak cari umpan. Jadi umpan kita tu adalah kelapa tua, geng. Inilah dia guys, kelapa tua tu yang kita nak jadikan umpan tu. Nah, ini dia. Okay guys, so kita dah dapat kelapa dia je macam ni. Jadi kita nak belah apakah bagus ataupun tak. Kita lanjutkan proses untuk membelah pula. Wah. Okay guys, so kita dah dapat kelapa. Jadi proses terusnya pula adalah next ni kita nak pasang bubu ataupun nak sediakan bubu dulu untuk kita tempatkan nanti di sungai lah. Jadi tambah lama-lama, jom lanjutkan lagi. Okey. Jadi dalam tadi tu memang masih macam biasa, ada nyamuknya di dalam. Nek ni pun dah kena serang walaupun tak banyak sangat nyamuknya. Okey, ni bubu dia yang kita nak pasang dan letak umpan di dalam dia. Okey. Pasang dulu. Okey, jadi bubu dia jenis macam ni lah. Korang boleh jumpa dalam TikTok. Dan juga di tempat-tempat kedai banyak. Sebab ni murah je, harga dia tak sampai pun RM10. Korang dah boleh dapat bubu yang cantik macam ni. Yang di bawah dia ni kita kena ikat supaya tak ada lubang. Ikat simple je, tak perlu rapat-rapat. Seharusnya dari bawah. Okey, sorry geng, saya tersilap. Jadi untuk pasang umpan ni kita perlu letak dia daripada bawah, bukan daripada atas. Nah, dari bawah ni. Kalau daripada tepi takut dia koyak. Okey, ni terlalu besar. Okay guys, so ni dia. Di mana korang dah tengok? Dia di dalam ni Nah, dalam ni macam ni posisi dia. Jadi saya pun dah nak peluh, saya nak rehat dulu sementara tunggu air pasang. Kita rehat sebentar bersama KitKat. Okay guys, so setelah 2 jam lebih saya menunggu air pasang, akhirnya air pasang. Jadi tunggu apa lagi, kita cuba try dulu letakkan dia dan kita tunggu selama setengah jam. Apakah hasilnya daripada umpan kelapa yang kita dah sediakan. Jadi kita akan letak dia di kawasan ni lah, sebab kawasan ni luas dan tak ada kayu di bawahnya. Sebab tadi waktu air surut saya dah tengok. Okay guys, kita cuba letak dulu.
Kami. So sepertinya kita perlu balik dulu dan tinggalkan bubur ni di sini. Dan dalam setengah jam kita akan datang balik. Jom. Sekarang ni dah setengah jam berlalu, jadi kita nak cek adakah dapat ataupun tak kita punya bubur. Dan jom. Wow, kita dapat ikan belanak ni. Besar ni ikan belanak ni. Wow. Okay, kita dapat yang pertama ikan belanak yang cukup besar jugalah. Belanak ni. Wow. Jadi geng, kita nak letak balik dan kita masukkan balik dan nak tengok nanti setengah jam lagi berlalu macam mana. Untuk angkatan yang pertama ni, dalam bubur kita dapat ikan belanak menggunakan umpan kelapa tadi lah. Jadi kita dah pasang bubur tu balik dan kita nak rehat lagi dan tunggu setengah jam lagi. Bye bye. Ni kali yang kedua kita nak tengok bubur kita dan kita tengok apakah hasil di dalam bubur. Air pun dah besar dah sekarang ni. Perahu pun dah terangkat dah. Jom kita tengok dulu. Ada berapa? Saya rasa nak tukar umpan dulu lah. Okay guys, so video di channel Ashraf TV sampai di sini saja. Dan saya nak tinggalkan benda tu dan mungkin saya akan tengok pada esok hari. Dan jam dah lewat. Jadi saya nak akhirkan video kita pada hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa korang like, share dan subscribe dan jumpa di video selanjutnya di Ashraf TV. Guys, so ada sedikit sambungan video saya dan saya dapat ketam lah dalam bubur tu. Jadi dia dapat ketam. So sampai di sini saja. Bye bye.